A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, masa tadi Mariam kata dengar tapi perlahan. Mariam mungkin boleh kuatkan kat sana. Oh, semua dengar slow ke? Kuromi Dengar, dengar okey. Kuromi dengar. Kuromi dengar okey. Belum. Dengar okey eh. Okey, Mariam. Mariam Nah, Safia. Okey. Okey, insya-Allah. Uh, okey, kita mulakan kelas kita untuk kali ini, insya-Allah. Hari ni kita belajar katakana sikit je hari ni. Lepas tu kita belajar macam mana untuk praktis nak kenalkan diri. Lepas tu kita akan sambung esok pula dia punya sambungan untuk kelas untuk 3 kali ni lah. InsyaAllah akan habis hiragana. And then nanti bila sesi praktis tu harap adalah student-student yang dapat onkan unmute lah. Jadi bolehlah praktis kan. Bila belajar bahasa ni dia kena praktis sebenarnya. Kalau praktis insya-Allah dia akan jadi mudah ingat dan kita boleh gunakan apa yang kita belajar tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula kelas hari ni. Hari ni 26 23 bulan 5 2026 kita akan belajar katakana insya-Allah. Okey, just nak kenal orang panggil sensei lah Sensei Halim Sensei. Dulu asal Terengganu sebenarnya, asal Terengganu. Dulu MRSM Kuala Berang ambil SPM. Lepas tu alhamdulillah lepas SPM tu dapat result boleh apply scholarship, dapat beasiswa, dapat pergi ke Jepun lah, belajar di Jepun 5 tahun. Jadi kalau Benda mungkin tu ada laser. apa dia? Benda tu laser yang ni. Macam mana? Sorry, tak berapa dengar. Benda tu laser yang ni. Maaf, sensei pun tak tahu sebab apa ni. Tapi nanti kita boleh ni, kalau tak pun boleh chat nanti. Okey. Lepas tu pernah lepas sambat di Jepun tu sama belajar di USIM dengan Universiti Malaya juga dalam bidang agama lah. Jadi lepas balik daripada Jepun tu kerja di Canon. Canon ni tahu tak? Student anak-anak semua buat apa Canon? dia nama kamera kan? Dia nama kamera. Betul, buat kamera. Okey, kalau kat Canon kat Malaysia ni yang sensei kerja dulu, Canon ada banyak lah, printer pun ada pelbagai kan. Yang sensei kerja tu Canon Opto Malaysia kat Shah Alam ni dia buat, kalau kamera yang kata kamera yang mahal DSLR lah kita panggil, ada dalam tu ada Penta, benda buat Penta tu lah. Prism. Lepas tu Toyota buat apa? Retok. Buat kereta kan, buat kereta. Lepas tu berhenti, alhamdulillah masuk ke Intech tu sampai sekarang ni dah 14 tahun lah sebenarnya mengajar bahasa Jepun. Untuk student-student yang ingin menyambung pengajian ke Jepun, mana yang dapat scholarship JPA ke, daripada banyaknya JPA lah. Lepas tu ada selain tu Yayasan Terengganu, Petronas, sebelum ni ada Mara pun ada sebelum ni. And then untuk student-student private juga, pelajar persendirian yang nak sambung pengajian ke Jepun tu pun boleh juga masuk ke Intech ni, akan belajar kat Intech dan sambung pengajian ke Jepun. Jadi andai katalah ada anak-anak nanti lepas ni student yang nak sambung belajar ke Jepun tu, bolehlah tanya details ke. InsyaAllah kalau ada rezeki boleh sambung pengajian ke Jepun juga. And then sensei sebenarnya jaga untuk Japan dengan Korea lah. Alhamdulillah baru ni first time dapat pergi Korea, dapat melawat kat sana jugalah. Tapi kalau tanya sensei Jepun dan Korea ni, sebab sensei pun belajar Jepun dulu, Japan lagi sensei suka lah kot dari sendiri pengalaman sendiri. And then dapat tauliah daripada untuk mengajar kat Masjid Surau di untuk tauliah Selangor dengan wilayah Persekutuan juga. Ni antara kelas
Alhamdulillah dengan kelebihan Allah bagi bahasa Jepun ni, jadi seorang tenaga pengajar untuk Japan Dakwah Center lah. Kalau siapa-siapa pernah dengar Japan Dakwah Center yang dekat Osaka tu, dia untuk pusat dakwah, and then juga untuk panggil mengajar lah Muslim orang Islam yang baru memeluk agama Islam kan. Jadi dia orang nak belajar, jadi sensei mengajar mereka jugalah secara online. Okay, siapa-siapa lepas ni kan nak belajar bahasa Jepun ke, tanamkan tekad untuk fluent, boleh cakap bahasa Jepun elok, nanti yang boleh jadi seorang da'i jugalah, orang kata nak menyebarkan agama Islam tu kan kat orang-orang Jepun yang memerlukan. Okay, ni buku yang digunakan, ni kelas, siapa yang mungkin ada tinggal di kawasan Putrajaya, ada kelas sensei juga sebenarnya di Masjid Putrajaya warna pink tu setiap hari Khamis malam. Ni percuma je, siapa-siapa yang nak join kat masjid tu percuma je. Macam minggu lepas pun ada, minggu ni adalah Khamis baru ni, tapi minggu depan sebab Raya Haji tutup cuti, InsyaAllah lepas pada tu buka je. Dia memang percuma je. Kalau tengok tempat solat tu bawah tu ada kelas, siapa-siapa nak join boleh je, nanti boleh contact pihak masjid. Okay, contact pihak masjid. Okay, next. Hai. Yang ni untuk 15 tahun ke atas dengan dewasa. So, untuk yang bawah 15 tahun tu tak payah ke? Pandailah, siapa Kuromi sangat. Okay, Kuromi ada tinggal di mana? Dia Putrajaya ke? Saya boleh je pergi ke Putrajaya. Okey, kalau minat sebenarnya dia tulis je kat sini, terbuka kepada remaja berusia 15 tahun dan ke atas. Ada je student darjah 5 yang join. Darjah 5 ada, dia memang minat, dia boleh baca hiragana, katakana. Dia alhamdulillah, dia happy je lah join. Dia tulis je kat situ 15 tahun ke atas, tapi kalau dah ada basic, dah ada minat nak belajar, boleh je join, tak ada masalah. Ada je student yang darjah 5 pun ada je join. Okay. Boleh kalau nak pergi, boleh hari Khamis, setiap Khamis malam Jumaat di masjid. Tapi benda ni saya ada kelas setiap hari Khamis. Macam Daripada mana tu? pukul 8 sampai pukul 9 lah. Oh. Kelas sensei ni di masjid ni 8 sampai 10 lah setiap hari Khamis. InsyaAllah kalau tak ada keuzuran. Nanti boleh contact orang masjid. Contact orang masjid. Okay. Ini antara kelas-kelas lah sensei sebelum ni di Masjid Surau. Dia kata berdekatan, insyaAllah sampai kalau ada jemputan. Okay. Jadi apa yang kita target untuk 3 kelas ni sebenarnya kejap je lah sebenarnya. Kalau student-student sensei sendiri yang nak belajar ke Jepun tu, at least belajar setahun. Untuk belajar persendirian biasanya setahun lah. Dalam masa 2-3 bulan, kalau belajar 8 sampai 4 setiap hari tu, dalam masa 2-3 bulan dah boleh cakap dah. Dah kenal karakter, dah boleh cakap. Kita nak buat 3 jam 3 sesi ni nak boleh cakap tu mungkin agak ada kata halangan sikit lah kan, nak kata fluent. Tapi insyaAllah dah boleh kenal, dah boleh baca, nanti dah boleh praktis sendiri dah. Sekarang ni pun banyak apps yang boleh guna kan. Ada Duolingo, pelbagai apps lah kot, nak pakai ChatGPT untuk study pun, pelbagai option, pelbagai pilihan yang ada. Tapi Sensei just nak kata jadi penggerak ke, nak bagi semangat untuk student-student, anak-anak semua minat untuk belajar, and then lepas tu dah boleh bergerak sendiri. Ramai je sensei kenal yang belajar, tanya belajar kat mana, belajar through YouTube, belajar guna media sosial pun dah boleh sebenarnya untuk master. Okay, ni insyaAllah lah kan untuk 3 kali ni boleh kenal dan baca katakana. Hiragana dah kita buat sebelum ni, kalau nak tengok link nanti saya share link. Lepas tu nak kenalkan diri, perbualan ringkas yang boleh digunakan lah, dan sedikit tata bahasa. Okey. Siapa tahu tulisan yang ada dalam bahasa Jepun ni? Ada apa? Okey, ada 3 jenis tulisan, ada hiragana, katakana, kanji. Okey, hiragana ni kita dah buat kelas hari tu, 3 kelas juga. Nanti lepas tu kali ni insya-Allah kita akan belajar katakana. Kanji ni dia ada saya rasa beratus ribu lah kot kanji. Kalau tengok tulisan bahasa Cina tu ada banyak sangat, beratus ribu. Sensei pun tak adalah nak kata ingat semua. Tapi bolehlah ingat beberapa dan bolehlah nak baca buku ke apa ke, manga kan. Sebenarnya orang minat manga.
Yang tu kalau anda kata dah ada satu tahap boleh tahu, kenal, boleh baca 1000 2000, insya-Allah dah boleh baca dah manga sedikit lah, sebab dia ada tulis hiragana juga. Nanti saya tunjukkan contoh. Ni contoh lah kan. Ada yang anak-anak yang mungkin minat. Ada yang minat ke? Ada kan. Kalau yang ni yang popular juga ni, kalau bahasa Jepun dia apa? Ha. Yang ni Kimetsu no Yaiba kan. Kimetsu no Yaiba ni apa dia kalau bahasa Inggeris dia? Macam mana? Demon Slayer. Pandai. Demon Slayer. Tapi yang bawah ni pula, kalau bawah ni pula? Langsung. Bagi yang ni. Attack of Titan Saya Kalau tak bahasa Jepun dia tahu. Shingeki no Kyojin. Okay, ni ada tulisan. Ni dia kanji ni. Ni kanji depan. Lepas tu no hiragana Kyojin. Ni pun kanji juga. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu ni semua kanji. Ni One Piece. Kalau Spy Family yang bawah ni kalau nampak kecil ni adalah katakana. Ni pun antara yang ni juga. Yang ni apa dia? Q. Haikyuu. Okay, Haikyuu ni ni semua adalah katakana. Ni kita nak belajar katakana ni lah. Haikyuu. Okay, kalau tengok ni Dragon Ball. Ni pun katakana juga. Okay. Okay, ni antara Wow. ni lah kalau manga dia macam ni lah. Okay. Boleh nanti kalau dah belajar dah boleh baca buku-buku ni. Sebab tu lah nak boleh baca lah dulu. Boleh baca, boleh recognize. Nanti boleh bergerak sendiri. Okey, ni antara contoh lagi. Ni bahasa Jepun lah. Dia biasanya akan bercampur hiragana, katakana dan kanji. Kalau normal dalam perkataan-perkataan bahasa Jepun ni. Okey. Ni Dragon Ball. Okey, ni antara contoh lah. Okey. Okey, jadi kuis. Jadi macam mana? Okey, ada siapa nak try jawab? Mungkin siapa sebelum ni pernah boleh apa ni? Dah pernah belajar sebelum ni, mungkin senang. Cuba ni, siapa boleh baca? Doraemon. Okey, kalau yang pernah belajar mungkin boleh baca lah. Tapi kalau yang first time tengok kan, macam mana ada orang boleh baca, ada orang tak boleh baca kan. Okey, jadi kita nak try baca yang ni lah kan. Contoh dia, mudah je. Yang ni mungkin kita jarang tengok. Tapi kalau sensei bagi hint yang ni, boleh baca tak? Kan? Okey, sebab kita dah selalu tengok masa kecil-kecil dulu ke kan. Perkataan-perkataan ni dalam bentuk macam ni lah. Atas ni dia sama je. Atas dengan bawah ni. Inilah bendanya. Jadinya kita nak familiarize. Bila familiarize, benda tu dah selalu tengok. Dia jadi, benda tu ke rupanya. Bila dah selalu tengok, sama lah kita belajar sekarang ni kan. Belajar benda yang susah sebab kita jarang first time kita belajar and then dah rasa susah dah kan. Tapi bila kita tengok benda tu tiap-tiap hari, contoh kan, adik-adik belajar ke nanti, anak-anak belajar, cuba buat dalam bentuk yang kita tengok everyday ke, buat orang kata peta minda ke apa ke. Bila kita dah tengok, kita cuba untuk macam buat gambar rajah ke. Bila tengok selalu hari, kita akan lekat dalam ingatan tu kan. Samalah juga macam kat atas ni. Kalau tengok first time, apa nak baca ni kan. Tapi bila tengok yang bawah ni, dah boleh baca dah. Okey, kalau yang ni pula, ada siapa yang boleh baca? Ada. Saya cuma tahu kalau dalam sini aja. Okey, kalau yang boleh baca tu mungkin dah tak perlu join aku kelas ni. Jadi macam dah kita akan belajar untuk baca yang ni lah. Tapi kalau yang ni boleh baca? Uniqlo. Betul. Ni adalah perkataan bahasa Jepun juga sebenarnya. Uniqlo. Uniqlo. Okey. Benda ni sama je. Ni yang first ni saya tunjuk kat sini pen. Yang ni sama dengan ni. Yang ni sama dengan ni. Cuma yang atas tadi kita jarang tengok. Jadi nak baca pun tak tahu. Tapi bila dah tengok yang bawah ni dalam bentuk logo macam ni, benda dah selalu kita tengok kat kedai, pergi shopping mall ke apa. Jadi kita pun dah tahu dah bacaan dia benda ni. Okey. Jadi kita nak familiarizekan benda ni lah. Nak
bila dah selalu tengok macam table lah, sensei dah share materials yang ada tu, bila tengok tables tu mungkin susahnya table ni kan nak ingat, tapi bila dah selalu tengok, dah selalu familiar everyday, jadi kita akan ingat dalam ingatan kita. Itu je lah yang sensei nak sharekan kat sini. Kejap annotate clear. Okay, next. Okay, yang ni antara contoh katakana yang ada lagi sensei nak tunjuk dulu sebelum kita mula belajar. Kita akan belajar ni. Okay, yang ni ada siapa pernah tengok benda ni dekat ni? Ada siapa-siapa tak pernah tengok sebelum ni? Tak, okey. Ni nama air kat Malaysia ni pun ada yuk, kalpis. Kalau pernah tengok kalpis. Okey, kalpis. Okey, kalau ni pula sorry. Alah hai. Macam mana ni? Okey. Alah hai. Kejap tak berapa ni pula. Kejap. Alah. Kejap and show presenter view. Okay, next. Yang ni pun antara nama kedai lah di Jepun yang ada, dia gunakan katakana. Ini Matsumoto Kiyoshi. Kalau ni siapa yang ada dekat KL pun mungkin pernah nampak nama kedai juga, nama kedai sushi, Sushiro. Ni pun guna katakana. Guna katakana. Okay, and then ni ada beberapa lagi lah katakana yang ada. Dia sebenarnya perkataan Jepun, cuma dia guna katakana untuk macam ni Toyota. Sekarang ni mungkin tak boleh baca. Dah habis sesi ni, insyaAllah semua ni dah boleh baca dah. Okay. Ni contoh lagi bila penggunaan katakana ni penggunaan katakana. Bila sekarang ni 2 tahun lepas musim Olimpik, ada negara-negara yang participate kan, masuk sukan Olimpik tu, dan mereka dapat medal. Ni macam contoh lah, emas, perak, gangsa. Ni Jepun, Nihon. Lepas tu yang ni nama negara lain semua dalam katakana, kecuali yang ni lah, ni China. Chu Kajin Mim Kyo Wakoku, China. Ni Japan. Lepas tu Australia, France, Belanda, Oranda. Itulah penggunaan katakana. And then satu lagi, ni musim tahun ni ada World Cup. Bila World Cup kalau kita tengok dalam alfabet kan, tu kita baca tak ada masalah. Tapi bahasa orang Jepun, alfabet tu pun dia guna juga, tapi dia ada guna katakana juga. Kalau tengok bendera pun tahu kan, ini bendera apa? Brazil. Dia tulis sini Brazil. Ni Morocco, Haiti, Scotland, Deutsche, Curaçao. Cote d'Ivoire, Ecuador. Ini Nihon, Oranda, Sweden, Tunisia, Turko, Australia, Paraguay, Amerika. Ini katakana-katakana yang digunakan. Jadi maksudnya katakana ni pun penting jugalah. Mungkin ada orang yang dah boleh hiragana, kanji kan, tapi yang katakana ni penting bila nama-nama daripada luar ni. Beza dia, contoh ni pun antara yang sensei nak tunjuk contoh lah. Bila orang Jepun sendiri, nama dia ada kanji dan hiragana. Cara ni kanji, ni cara baca dia. Tapi bila kita yang sendiri, nama orang luar ni, nama sensei Abdul Halim, Abdul Harimu. Maknanya orang luar, nama-nama yang katakana ni adalah perkataan-perkataan yang luar, daripada luar, yang digunakan dalam bahasa Jepun, digunakan katakana. Nama adik-adik pun semua, kalau anda kata nak tulis, sebenarnya dia tak guna hiragana lah, dia akan guna katakana. Nanti pun bila dah belajar habis semua ni, dah boleh tulis nama sendiri dalam katakana. Ni contoh nama sensei dalam katakana, Harimu. Harimu. Tu je kot untuk pengenalan sebelum kita mula belajar, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mula belajar. Ini hiragana, table hiragana. Jadi dia akan ada satu set lagi table katakana yang macam ni.
Sensei kalau tengok link material yang sensei share tu, ada benda ni dalam tu. Contoh kat sini, ni na hiragana, ni na katakana. Ni contoh ma hiragana, ni ma katakana. Okay, yang sama, dia sama, yang ni satu je. Yang exactly the same. He hiragana, he katakana. Yang lain semua macam berlainan. Okay, so ada soalan. Kalau ada soalan, boleh tanya di chat lah kot Dia agak di chat dengan Attack of Titan Doraemon. Okey, ada tanya kebanyakan dalam hiragana atau katakana. Okey, biasanya dia tulis kanji lah. Bila kanji tu dia ada dalam tepi tu dia tulis furigana, kita panggil hiragana, cara nak baca kanji tersebut. Okey, saya boleh baca Cina sikit. Oh bagus. Kalau boleh baca kanji Cina ni, insya-Allah mudahlah untuk belajar bahasa Jepun sebenarnya. Dia maksud dia tu sama, cuma cara berbeza, cara baca tu dia berbeza sedikit. Okey. Okey, kita sebelum kita mulakan, kita orang kata panaskan badan sikit. Yang ni untuk greetings. Greetings. Nanti boleh praktis juga greetings untuk pagi. Dibaca dia. Ja, minasan. Kita boleh sebut sama-sama, repeat after me. Ja. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Okay, ohayo gozaimasu. Okay, ni Ohayo adalah Ohayo gozaimasu.いいですね。素晴らしい。元気です。はい、okay. Okay, yang depan ni ohayo いいですね。ございます。じゃあ皆さんもう一度じゃあおはようございます。Ohayo gozaimasu. Maknanya dia sama macam good morning, orang akan reply good Ohayo morning. gozaimasu. Bagus. Kalau orang kata selamat pagi, kita pun reply selamat pagi. Sama juga. Bahasa Jepun pun sama. Bila orang sebut ohayo gozaimasu, kita reply je ohayo gozaimasu. Okay, kalau tengah hari sikit, dia akan sebut konnichiwa. Konnichiwa. Okay,じゃあsekali lagi. Konnichiwa. いいですね。じゃあsekali lagi. Konnichiwa. じゃあ、こんにちは。 Konnichiwa. いいですね。Okay, こんにちはni dia agak special sikit lah. Dia macam hello pun boleh, selamat tengah hari. Hello ni anytime boleh guna. Dia macam default. Default lah. Kalau lupa nak cakap apa, sebut je konnichiwa. Okay, boleh. Dia boleh gunakan all day long. Okay. Okay, last one. Bila malam, dia sebut apa kalau rasanya malam? Okay. Ja, konbanwa. 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 いいですね。素晴らしい。Baguslah. Bersemangat. Okay. Konbanwa. 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 いいですね。素晴らしいです。Ingatkan konnichiwa. Terima kasih adalah arigatou gozaimasu. Arigato. Okay. Okay. Konnichiwa adalah macam hello lah. Hello pun boleh. Selamat tengah hari pun boleh. Tapi kalau terima kasih adalah arigatou gozaimasu. Okay, good. Okay, ni untuk greetings lah. Satu lagi yang biasa. Okay, Amir Ikhwan ada angkat tangan nak tanya ke? Bukan Dia ni salah. Okay. Biasa satu lagi, kalau nak tidur lah kot. Kalau nak tidur biasa pernah tak dengar orang sebut apa? Good night. Good night tu English lah, okay? Oyasumi nasai ada kan? Oyasumi nasai. Oyasumi. Okay, yang tu macam good night lah, nak tidur ke apa kan? Itu pun boleh. Okay. Konbanwa tu macam good evening lah kot. Bila maghrib ke apa ke, malam dia sebut konbanwa. Okay, kita akan semua dah prepare dah Ada, kalau tak ada print materials pun tak ada masalah, just prepare buku ke apa ke, buku kosong, kertas A4. Okay, ni adalah contoh. Nanti kita bila sensei ajar nanti bila tulis, kalau yang dah print boleh guna yang print tu, kalau tak print pun tak ada masalah, boleh guna buku notes ke apa ke, jadi ada, kita boleh refer balik nanti. Okay, ni ada, kalau dalam link tu pun ada cara tulis, cara dia punya turutan untuk menulis tu. Okay, pun boleh refer dalam link material yang saya dah share dalam group, ataupun saya dah hantar kat email juga. Boleh tengok kat situ. Okay, Alhamdulillah. Okay, first kita sama-sama
sebut dan cara and then belajar tulis Jaminasan. A. Ah. A. Ah. Okey, cara tulis dia ichi ni. Okey, boleh try sama-sama tulis dekat buku ke dekat mana ke, kertas kosong ke, kalau ada yang print boleh pakai print. Ichi ni. Ichi tu apa? Satu. Satu. Ni Dua. dua. Tiga Sang. sang. That's that. Empat Yon. yong. Lima Go. go. Ichi ni sang yong go. Jadinya ni untuk A ni ada dua je. Ichi ni. Okey, boleh sebut sama-sama untuk ni kan. Ichi ni. Ichi ni. Ni. Okay. Ichi. Hai. Ni. Okay, that's ne. Hai, jadi segi. Ni sebut dia A. Ah. A. Ah. Okay, next. Hai, jadi E. I. E. I. Okay, E ni pun ada dua juga. Ichi ni. Ichi ni. Okay, ni satu. Ni dua. Okay. Ichi ni. Ichi ni. Ichi ni. I desu ne. Daijoubu desu ka? Okay ke? Hai,いいですね。はい、じゃあ次。Next. いい？はい、じゃあ次。う。Okay, ni pula. Okay, first kali. Ichi, ni. Lepas tu tarik ni. Sang. Ichi, ni. Sang. Ichi, ni. Sang. ですね。Okay, Alhamdulillah. Ya, next one. Next one adalah A. A. Okay, dia sebut dia A. Dia tak ada E. Dia tak ada E. Macam kita kan ada kereta kan. Kereta. Dia tak ada ke. Dia ada K. K. Macam contoh Ike. Ike tu kolam. Kolam. Ike. Okay. Kaminoke. K. Kaminoke tu rambut. K. Dia jadi A. Emerese. Dia tak ada semena. Ne tu tak ada. Dia A. Okay. Jadi A. A ni ada tiga juga. First. Ichi. Ni. Sang. Ichi. Ni. Sang. Ni dia touch yang semua Sorry. Ichi. Ni. Sang. Okay. The last one. O. Okay. O ni. Ichi. Ni. Ambil daripada junction ni. Sang. Ichi. Ni. Sang. Ichi. Ni. Sang. O. Okay. Kita ulang sama-sama daripada atas. A. I. U. E. O. Alhamdulillah dah hari ni dah bertambah dah 5. Hari ni kita belajar 10 karakter. Ada lagi satu lagi nanti. A I U E O. Okey, A I U E O. Okey, cuba contoh kita. Okey, sebenarnya banyaknya perkataan Jepun ni dia dalam hiragana lah. Tapi katakana ni bila dah banyak belajar semua barulah boleh banyaklah benda yang boleh baca. Tapi sebab dia limited, sekarang ni kita baru belajar 5, nak dapat perkataan yang guna 5 ni dalam katakana. Jadi sensei susah nak cari. Sensei cuba untuk guna yang hiragana, asalnya hiragana tapi sensei katakanakan dia lah untuk praktis baca Hai, ja kore wa? Cuba try baca. Desu ne. Kata A dengan I. Jadi sebutan dia Ai. I. I ni apa? Cinta, love. Ada dulu kalau siapa yang tahu lagu Indonesia I Shiteru. Kan? I Shiteru. Tahu. Bila tu dia jadi verb noun, jadi menyayangi, menyintai. Cinta lah, love.
ai. Ataupun yang tu dalam bahasa Jepun lah. Tapi kalau dalam katakana, dalam bahasa luar ni yang dibawa masuk, dia satu lagi maksud dia apa? Mata. Mata, eye, E-Y-E kan. E-Y-E sebutan dia adalah eye. Okey, dia kalau dalam katakana je dia eye juga. Okey. Okey, yang ni pula baca dia apa? Ue. Dia u dengan Ui. u dengan e. Jadi uwe. 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 Uwe ni sebenarnya hiragana lah hiragana. Maksud dia adalah Atas. atas. So, atas. Okey, atas. Okey, atas. Alright, the next one. Yang ni? Iya. Good. Okey, ada i, ada e. Jadinya iye. Iya. Iye. Iye. Iye ni apa dia? Rumah. Rumah. Betul, rumah. Tapi ada satu lagi kan, kita selalu dengar orang Jepun cakap hide. Hide tu apa? Baik. Ya kan? Kalau tidak, Iya. okey, sama ke tak bunyi dia? Sama ke? Sama, okey. Tapi dia sebenarnya berbeza sikit. Dia panjang, 2 harakat. Dia ada 2 i. Iya. Dia ni Iya. iye. Iya. Iye. Okey, iye. Iye. Okey, yang ni iye rumah. Kalau iye ni no, yang hai iye. Okey. Okey, next one. Yang ni boleh baca? Yang ni apa ni? Aoi. Good. Oi. Okey. Kalau kita tengok balik dekat yang kita dah tulis ni, ada A, O, I. Jadi sebutnya Ai. Aoi. Tahu. Aoi. 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 Alhamdulillah. Daripada 5 karakter ni pun dah banyak dah benda boleh baca kan. Okey, maksud dia apa? Aoi ni. Warna biru. Blue. So, good. Biru. Okey. Ya. Aoi. Okey. Jadi bila dah boleh tulis. Jadi bila dah tulis tu kena tahu jugalah vocab yang ada. Okey, good. Okey, next lagi cuba kita try baca lagi. Yang ni? Iya. Iya. Good. Ya. A dengan A. Rasanya A ni apa agaknya? Dia sebab bila katakana ni dalam bahasa luar dia boleh macam dengar macam English sikit tapi dia orang panggil Japanglish. Telinga. A ni rasanya apa? Telinga. Atau Ya. dekat apa tu? Good. Ya kan? Okey. Kalau perasan ni yang betul apa tu? Asia. Ea ni Ea Ajia. Ini kita tak belajar lagi yang belakang ni lah. Jadinya Ea. Iya. Okey. Panggil. Ini Saudara. Ea Ajia. Okey. Ea. Udara ke? Betul. AIR tu. Bukannya air tapi English punya A. Okey. Okay, good. Okay. Okay, next one. Okay, satu lagi. Yang ni pun ini Iu. Woi. I O U. Iu. Okay. Ni adalah bahan kimia lah. Iu, kalau kita perasan, kalau boleh nampak, kalau kecil mungkin tak berapa nampak tapi dia ada tulis kat sini Iu ni maaf bahan kimia sulfur kalau tak salah sensei. Sulfur. Iu ni kat sini ada tulis Iu. Okay, Iu. Okay, good. Itu untuk katakana katakana A I U E O. Okay, next one. Kita pergi next. Okay, ni kalau yang dah print boleh try tulis dekat kotak-kotak yang ada tu. Kalau tak ada boleh je practice tulis. Bahasa Jepun ni kena practice tulis je lah. Cuti sekolah panjang ni insya-Allah ada masa nanti boleh sambung tulis A I. Tapi tulis cantik lah sebab sensei guna guna mouse jadi tak berapa nak cantik sikit.
Okey, A I U E O. Boleh tulis banyakkan tulis, nanti kita akan ingat. Macam tadilah, macam Uniqlo tadi kan. Doraemon, benda tu lah dia dah selalu tengok, selalu tulis, selalu baca, jadi kita akan ingat dalam familiar benda tu dalam ingatan kita. Okey, siapa yang memang nak belajar lebih serius untuk bahasa Jepun lah, jadi bolehlah tengok benda tu. Okey, next. Ni A I U E O tadi. Next adalah ka. Okey, ka ni Sensei tulis dulu Sorry, warna merah tak nampak. Okey. Ichi ni. Ichi. Lepas tu dia ada ni kat bawah dia ni. Ada cong kat bawah ni. Betul? Ni. Ichi ni ka. Ka. Right. Ja, tsugi. Ja, minasan ki. Ki. Hai, ichi ni san. Ichi ni san. Ichi ni san. Ki. Ki. Okay, next one. Ja, ku. Ku. Okay, ku ni ichi. Yang satu tu, yang dua tu lagi panjang lagi. Ni. Dia bukannya sama panjang. Kadang-kadang ada orang tulis dia sama panjang macam ni. Dia tak apa cantik lah. Jadi nak cantik dia, yang kanan tu, belah kanan tu lagi panjang. Jadi, ichi. Ni. Ichi. Ni. Ku. Ku. Jadi, next one. Ke. Ke. Ke ni ichi ni sang. Okey, dia tadi kalau ku dia tak keluar belah sini. Dia dua je kan Satu, dua. Tapi ke ni ada tiga. Jadi belah kanan ni dia terkeluar. Sekejap. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Ke. Okey. Ja, last one. Last untuk hari ni. Esok kita sambung balik yang lain. Ja, last one untuk hari ni. Ja. Ko. Hai, ja. Ko. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ko. Alhamdulillah, hari ni kita dah belajar. Dia bertambah ilmu baru 10 karakter katakana. Hari ni dah lebih baik daripada semalam insya-Allah. Jadi kita esok kita tambah lagi jadi lebih baik lagi pada esok, lebih baik pula ada hari ni insya-Allah. Okey, kaki ku keko. Okey. Okey, jadi kita tengok balik dari atas. Jangan minasang. Ka. Ki. Ku. Ke. Ko. Okey, good. Kaki ku keko. Okey, nanti kalau ada yang ni boleh nanti kelas-kelas ni boleh kongsikan di macam ada Instagram ke Facebook ke, boleh lah kongsikan, boleh tag Sensei sekali di Facebook atau Instagram tu, boleh type Abdul Halim Nawi nanti. Okey, kita try baca. Dan ni apa dia? Iko. Dia bukan I kan, saya kata tadi kita sebut I. Jadi okey. Hai, jangan minasang. Eko. Eko. Desu ne. Tadi I de eko. Desu ne. Hai, ja tsugi. Apa baca dia? Ika ni ada nama orang pun nama orang Ika kan. Ika ni apa dia? Sotong. Sotong ni. Ika. Ikayaki. Kalau pernah nampak ni ikayaki. Sotong tu. Okay. Alright, next one. IKEA. Apa agaknya? Yang ni. Kedai ni pernah pergi tak?
Pernah. Pernah pergi ya. IKEA. Ni kalau tengok kat sini, kalau kat Jepun dia tulis IKEA. IKEA yokoso. IKEA yokoso. Okey. Ni baru 10. Ni pun dah agak mencabar juga nak tengok, nak baca kan. Nanti dia ada sebenarnya Goju Ong. Ada 50 karakter lah kot sebenarnya. Nak kena bila dah 50 tu banyak benda nak kena orang kata nak recall balik kan, nak baca tu. Ni baru 10 insya-Allah. Okey, ada lagi kita try baca sikit lagi. Yang ni? Kokoa. Desu ne. Ja, minasan. Kokoa. 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 Kokoa ni apa jangannya? Koko. Okey. Ada pula ada satu lagi. Kalau yang ni pula? Kakao. Kakao. Desu ne. Ja, minasan. Kakao. Kakao. Okey, kakao ni pula apa? Koko juga. Koko Okey, juga. bila buah tu dia panggil kakao. Kakao. Tapi bila macam coklat ke apa benda, kokoa. Oh. Okey. Okey. Kau. Oh, waktu kau ni. Kakao. Okay, good. Kokoa. Alhamdulillah kita dah habis 10 karakter untuk hari ni. Jadi sebelum untuk first class ni, ini untuk tulis, untuk student semua, anak-anak semua tulis. Okay, kita nak practice untuk kenalkan diri lah. First day hari ni nak kenalkan diri. Mungkin siapa yang boleh nak try, boleh unmute nanti untuk practice. Okay, first bila orang jumpa bahasa orang Jepun kan, first kali cara untuk kita kenalkan diri apa dia? Hajimemashite. Jom kita sebut sama-sama. Hajimemashite. 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 Tak pandai. Pandai, semua boleh. Okay. Sebut sama-sama. Okay, kita sebut sama-sama. Hajimemashite. Hajimemashite. Baru balik Hajimemashite. Okay. Sensei sebut dulu sekali, nanti boleh praktis. Hajimemashite. Hajimemashite. Ii desu ne. Subarashi. Subarashi. Next. Okay, next ni. Watashi wa. Watashi wa. Jadi, watashi ni apa sebenarnya? Saya. Saya. Okay, jadinya kita masukkan apa kat sini? Saya. Nama saya. Nama sendiri. Betul. Contoh dia, watashi wa halim desu. Mara. Ni sebab nama sensei lah. Sensei masuk nama sensei. Jadi, setiap student masukkan nama sendiri. Watashi wa halim desu. Watashi wa Akmal. Okay, Akmal desu. Desu kat belakang tu dia polite. Dia polite form. Macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia tak ada benda. Tapi bahasa Jepun dia ada desu tu. Okay, next. Lepas tu, belakang tu adalah karakimashita. Karakimashita. Karakimashita ni maksud dia came from. Okay, jadinya letak apa dia macam contoh Kuala Terengganu Karakimashita. Anak-anak boleh masukkan nama tempat sini macam contoh Shah Alam Karakimashita. Kuantan Karakimashita. Mana masukkan nama tempat dekat situ. Okay, last one dia sebut apa dia? Kita sebut sama-sama. Onegai shimasu. Okay. Sensei sebut dulu, nanti boleh yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Okay. Jadi sensei cuba daripada awal, sensei start daripada awal sampai habis. Nanti siapa yang nak boleh angkat tangan. Boleh try seorang-seorang untuk praktis. Okay, sensei mulakan dulu. Nanti boleh raise hand untuk try. Kita praktis. Okay, sensei try dulu. Hajimemashite. Watashi wa Halim desu. Kuala Terengganu kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Okay, sekali lagi sensei try. Boleh cuba repeat after that. Masukkan yang kuning-kuning tu masukkan sendiri. Okay. Hajimemashite. Watashi wa Halim desu. Kuala Terengganu kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Okay, ada siapa nak try dulu? Dozo. Akmal-san.
Okey, Akmal-san Akmal dah angkat tangan. Hai, tu Akmal-san. はじめまして。はじめましてです。私は悪魔であ、す。Akmal-san ですね。はい。スリムリブから来ました。いいですね。よろしくお願いします。します。します. Okey, dia bila kat belakang, besu ni dia macam dia orang panggil silent U ni. Macam sama juga kat sini des. Dia tak sebut desu, des. Ai desu. Jasaki, Nor Farah Artozaimasu Akmal-san. Subarashi desu. Subarashi. Ja, Nor Farahana-san. Dozo. はじめまして。私はファーで、ワンタンから来ました。よろしくお願いします。Onegaishimasu, Fa-san. いいですね。素晴らしい。はい、じゃあ、ズールイザさん、どうぞ。はじめまして。私はズーです。クアラトランガヌから来ました。よろしくお願いします。お願いします、ズールさん。これ、トランガヌ、どこですか? Kat mana Terengganu tu, Zul? Nak zalik ke Danu, Marang. Oh, Marang. Hai, Bukit Payung. お願いします。ありがとうございます。じゃあ、マリアムさん、どうぞ。はじめまして。私はマリアムです。ジョホバルから来ました。よろしくお願いしまおす。願いします。いいですね。ありがとうございます、マリアムさん。Okey, bawah tu ada orang tanya. Bawah tu maksud dia apa? Yoroshiku onegaishimasu. Okey, yoroshiku onegaishimasu ni, dia banyak lah penggunaan dia. Macam contoh, sila bagi tunjuk ajar, nice to meet you. Ada pelbagai lah. Dia macam contoh, bila minta tolong orang ke, yoroshiku onegaishimasu, tolonglah. Macam, dia ada pelbagai maksud yang boleh digunakan. Yoroshiku onegaishimasu ni. Okey. Hai, arigatou gozaimasu. Okey, ada siapa lagi nak try? Hai,じゃあ、ユスローさん、どうぞ。はじめまして。たな。私はい、じゃあ、ユスローさん、どうぞ。はじめまして。私はハジャルです。これのロスから来ました。よろしくお願いします。Okey, mau一度お願いします、ユスローさん。Sekali lagi, sebab tadi ada glass. Hai, どうぞ。はじめまして。私はハジャルです。これのロスから来ました。よろしくお願いします。お願いします。はい、さん。Kuala Nerus ですね。Kuala Terengganu. Hai, お願いします。ありがとうございます。Okey, ada lagi nak try? Segi. Tanah. Gambar ini suruh Mahira sang. Okey, daijoubu desu. Kalau tak nak tak apa. Tapi boleh je practice kan? Maknanya kalau tak unmute pun tak apa, boleh try practice keluarkan suara sendiri. Anda katalah nanti kan jumpa orang Jepun mana-mana kat luar ke nak practice. Boleh je. Yang ni macam orang kata yang basic lah untuk perkenalkan diri. Hajime mashite, salam perkenalan. Macam tu Hajime mashite ni macam salam perkenalan. First time jumpa je. Jangan tiap-tiap hari jumpa pun kita ulang balik Hajime mashite tu. Untuk first time jumpa je kita guna salam perkenalan tu. Okey. Okey, tu untuk hari ni. Ada nak try lagi ke? Kuromi-san, hai, どうぞ。はじめまして。私はトロミです。これだとデンケルから来まし来ました。はい、デンケールですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね。ありがとうございます。Okey. Okey, alhamdulillah. Hari ni kita dah belajar. Ingat tadi tengok balik nota yang tu dia. A, I, U, E, O, kaki, ku, keko. Okey. Lepas tu apa ni? Macam mana nak introduce diri sendiri. Okey. And then jenis-jenis karakter yang ada lah. Ini kita belajar katakana insyaAllah. Okay, insyaAllah esok kita akan sambung lagi. Masa yang sama pukul 9 kita start. Akan sambung untuk Masashi Suseso. Ada beberapa lagi kita sambung. And then kita tengok simple grammar jugalah. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. InsyaAllah kita akan sambung esok. Jumpa lagi. And then nanti saya akan share juga recording ni dalam group. Anda kata nak tengok petang nanti balik ke, nak study balik ke kan. Okay, jadi boleh refer recording yang saya akan share link dalam group nantilah. Materials tu kalau nak print boleh print. Kalau tak boleh je tulis dalam nota ataupun kertas kosong. Hai, arigatou gozaimasu. Jadi minasan mata ashita. Jumpa lagi esok. Hai, jadi minasan.
また明日。ありがとうございまた明ます。日。ありがとう先生。バイバイ。はい、バイバイ。バイバイ。ありがとう先ありがとうござい生。ます。す。ありがとう先生。あはい、りがとうございありがとうございまましす。た。はい、バイバイ。